Okay, Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak tunjuk dekat korang cara nak buka cover set kiri, kanan, depan. Tengok yang mana yang aku akan ajar cara buka-buka dia. Sebab motor ni aku nak ketatkan dia punya handle dia. Okay, let's go. Okay, barang-barang yang aku pakai Allen key size 5, screwdriver panjang dengan stabi. Stabi ni kalau untuk yang dah buat lowered, nak buka belah bawah ni pakai stabi senang. Kalau pakai screwdriver panjang dia payah sikit. Okay, let's go. First kali buka bawah ni ada Allen key satu. Ambil bekas bekas skru. Lepas tu screwdriver dekat sini satu. Skru macam ni. Lepas tu dekat bawah ni satu. Betul-betul dekat bawah daripada signal ni ada satu. Okay, dah buka tu, korang boleh buka dulu yang warna hitam ni dulu. Hitam ni klip je, korang tarik apa pelan. Jangan tarik yang bawah ni lah, yang bawah ni dah cakup. Tarik yang atas ni dulu. Okay, nampak? Nampak dah ada cakup tu, jadi korang tarik bahagian sini dulu. Lepas tu korang pastikan klip ni semua ada kat sini . Kalau kata tak ada, korang tanggalkan balik daripada yang tertinggal ni. Korang cucuk je balik. Tentu, alright. Skru pun semua kalau letak dalam bekas ni. Okay, kemudian korang buka ni satu skru kat sini. Skru ni je, satu. Lepas tu korang dah boleh start buka dah. Buka dari bawah tau. Dari bawah dengan kat sini . Okay, lepas tu baru depan. Kat belakang ni memang dia cakup, tapi kat depan ni lagi penting nak kena jaga. Pasal dia ada macam longkang tau. Kalau sini patah, kat depan nanti akan renggang. Jadinya buka dari bahagian sini. Buka dari bahagian sini, baru kita buka depan. So kat depan tu dia ada slot. Sini kalau patah renggang depan jadi masalah. Alright. Okay, lepas tu kita akan buka yang cover yang ni pula. Hitam ni. Cara dia, korang buka ini Allen key ni. Dia buat. Lepas tu kat bawah ni Allen key satu lagi. Sebab yang ni korang nak buka yang depan saja, yang belakang saja pun boleh, tapi aku suka buka yang ni sekali dengan belakang. Siap. Terus. Okay, buka Allen key 2 ni. Atas bawah. Lepas tu skru ni satu dengan yang depan satu. Okay, lepas tu dekat belakang ni, dekat belakang inner yang ni, kat bahagian belakang ni dia ada satu lagi. Korang nampak ke tak? Nampak Okey, kat belakang ni ada satu lagi. Korang buka. Alright, dah siap buka skru tu. First kali korang tarik ni dulu. Yang ni tak payah buka tau, pasal korang nak tarik sekali keluar. Korang tarik yang bawah ni dulu, sebab bawah ni dia ada macam apa getah yang masuk macam tu je. Okey, lepas tu yang depan korang tarik pelan-pelan depan ni.
Okey, nampak? Okey, tarik pelan-pelan. Okey. Ni dah buka. Kat belakang ni dia ada selak juga masuk tau. So tarik pelan-pelan. Yang untuk bahagian belakang ni kau tolak ke depan. Tolak ke depan ke belakang. Lupa lah. Okey, tolak ke belakang. Tolak ke belakang, lepas tu yang ni. Ni kau boleh buka signal, nampak? Yang belakang ni semua dia main selak Jadinya bila korang dah buka dah yang kilat ni, korang kepak dia sikit, kau tolak ke belakang. So dah siap dah bahagian sini. Jom kita buat apa bahagian belah sana pula. Okey, yang belah sini pun sama juga lebih kurang. Lebih kurang dengan sebelahana, cumanya yang belah sini, yang ni boleh buka asing. Yang ni boleh buka asing, yang ni boleh buka dulu. So jom kita buka dulu yang ni. Ni skru dia. Skru dia simple-simple je. Cuma ni korang kena ingat lah, yang mana korang buka panjang, yang mana korang buka pendek. Okey, nampak? Yang ni memang tarik, terus tarik ke belakang je. Dia tak ada ke depan ke belakang, tak ada, dia tarik je. Okey, cumanya korang tarik step by step lah. Alright. Sebab yang ni material memang padu Korang tarik pun aku tak rasa boleh patah lah. Guna dia ni. Okey, lepas tu korang buka yang Allen key, skru Allen key bawah ni warna hitam. Dah buka tu, korang keluarkan dia punya ni. Ni korang buka pelan-pelan tau. Sebab apa, kalau korang buka kuat-kuat sangat, takut dia terkena dekat brake ni, bercalar. Sayang lah motor korang bercalar. Okay, sama juga depan tu ada cakuk. Jadinya korang buka kena bahagian sini dulu. Last sekali baru buka ujung, pasal ujung ni ada cakuk. Alright. Lepas tu korang buka skru depan ni satu. Buka skru depan ni. Lepas tu kat bawah ni, aku cakap tadi yang sebelah ni, dekat bawah signal. Okey, lepas tu yang ni, satu ni. So untuk cover ni, skru bawah ni macam sama je dengan macam sebelah. Buka daripada bawah lah. Buka daripada bawah ke atas. Okay, korang kalau kata nak jaga barang korang beli juga benda ni untuk kopek cover set ni. Jadinya kat tempat-tempat yang ketat lagi tu korang boleh compare pakai ni. Terjagalah sikit barang. Nampak? Okay. Dah buka. Macam biasalah, kenapa aku suruh buka belakang dulu. Yang depan ni dia ada slot. Jadinya buka daripada belakang dulu. Lepaskan yang bahagian ni dulu. Okey, yang mana klip-klip hitam ni yang tertanggal, korang boleh ganti balik lah. Macam aku tadi satu dah patah dah, klip hitam ni. Ni dah kali kedua aku buka, klip hitam ni patah. Sama juga macam RS. Dia orang klip yang jenis macam ni, klip V ni suka patah. Jadi kalau patah korang ganti baru je lah. Alright.
Sebab kalau kata korang dah longgar pun korang ganti baru juga. Kalau tak nanti dia dah tak fit nanti dah. Okey. So letak tepi. Lepas tu untuk yang cover set ni, macam aku cakap, keluar sekali dengan inner. Cover set yang kilat ni dengan inner kita tarik sekali keluar. Okey, jaga dia kau buka skru sama juga macam sebelah. Satu, kat sini satu lagi. Skru dia semua sama je, cuma yang untuk yang skru macam ni dia ada panjang pendek. Jadinya kau kena ingat lah, yang panjang tak mana, yang pendek tak mana. Okey, lepas tu yang ni tak payah buka pasal kita nak keluar sekali. Buka yang Allen key ni dengan yang bawah ni satu, yang melekat dengan yang bawah. Lepas tu dah buka yang ni. Yang belakang ni kau buka juga. Allen key yang hitam ni dengan skru yang hitam ni. Okey, dah siap. Kau boleh pelan-pelan lah cabut. Yang ni kau cabut dari depan. Tarik pelan-pelan batas dia. Okey, dah sampai kat sini. Kau tarik ke depan. Okey, tarik ke depan, tarik ke belakang. Lepas tu buka soket ni. Boleh. Korang tengok dia punya mechanical dia. Yang ni cakup ke depan. So kena lepaskan yang atas ni dulu. Lepas tu baru yang ni tolak ke belakang. Alright. Sama je, kiri kanan semua sama. Okay. So kita nak buka tengkuk dia, kita kena buka bahagian depan lah. Cover bahagian depan. Jom. Okay, nak buka cover set dia ni, korang buka dulu skru yang kat dalam ni. Yang macam aku bakul aku letak kat sini kan. Buka kiri kanan dengan yang ni kiri kanan. Buka yang tu dulu. Okay, lepas korang dah buka skru ni dengan skru yang kat dalam ni, korang tarik pelan-pelan. Yang ni keluarkan dulu daripada dia punya clip dia ni. Ni kan. Lepas tu korang tarik benda ni ke bawah. Okay. Okay, dia dah genggang macam tu, korang buat pula belah sini. Belah sini tengok. Tunjuk. Okay, tarik yang ni bagi genggang. Tengok yang ni bagi genggang. Tolak juga ke bawah. Okay, nampak? Dah buka. Selesai masalah. Okay. Yang kita buka dia punya inner pula. Inner dada. Okay, korang dah buka yang cover depan dia tu. Kita akan buka bahagian H dia dulu. Buka yang belakang ni dulu. Yang belakang ni skru dia senang dia. Yang ni screwdriver, Allen key. Dekat belakang ni screwdriver. Sebelah sana pun sama, korang buka kiri kanan. So total dekat inner H ni ada 3 skru. 2 skru pakai mata Philip, 2 skru pula. 4 skru pakai mata Philip, 2 skru pakai Allen key. 3 belah sini, 3 belah sana. Total 6. Okay, let's go. Oh sorry, kat sini pun ada satu kiri kanan. Yang kecil ni. Maknanya sebelah kiri 3 mata Philip, 1 Allen key. 3 mata Philip dengan kat bawah ni 1. Kat sebelah sana pun sama. Maknanya total ada 8 skru. Okey. 8 lah, 4 sini 4 sana. Okey, saya buka.
Bakul pun kita boleh keluarkan sekali lah. Buka yang skru tengah tu. Okay, dah buka skru, korang keluarkan H dia ni. Buka lagi. Keluar H dia ni sama macam Y, sama macam RS je. Keluarkan sikit, tarik ke belakang sikit, angkat ke atas, kangkangkan H ni. Dah selesai. Okey, lepas korang dah buka yang skru ni kiri kanan, buka terus lah yang depan ni semua. Lepas kita buka ikut depan lah. Yang mana melekat kat depan ni, buka je skru dia. Okey, dah buka dah. Yang ni pun buka sekali ni. Yang depan ni semua skru ni korang buka . Kat bawah ni ada dua kan, korang buka sekali. Okey, dah buka, korang keluarkan inner. Oh, dalam ni tak buka lagi lah. Sorry. Okey, skru dia korang kena buka skru ni, yang ni, dalam ni satu, dalam ni lagi, yang ni, yang sebelah sana pun sama, dengan bawah ni ada satu. Yang ni bahagian tepi ni dengan tepi ni sama je, kiri kanan korang kena buka. Lepas tu baru korang boleh keluarkan dia punya inner. Okey. Lepas tu baru korang keluarkan yang ni.
Okey, dah boleh nampak dah dia punya tengkuk dia untuk kita ketatkan handle. Okey, tengkuk dia dah boleh nampak dah untuk kita ketatkan handle. Alright. So lepas ni lagi ada orang tanya pula, saya tak payah ketatkan handle pun okey ke? Selera masing-masing. Masa video GPS kita buat tu, kita try memang bergoyang motor. Jadinya kita lagi confident kalau handle ketat. Okay, baik. Baik, thank you support. Assalamualaikum.